Buang balik. Namun Okey, gunakan kalkulator kamu. 2 per 3 tolak 2, 1 per 2. Jawapan dia adalah 1 per 6. So, kamu dapatkan 2, 1 per 2 tolak dengan 1 per 6. Okey. Jawapan ni, dapat jawapan tolak dengan 1 per 6. Okey. 2 per 2, 1 per 2 per 1 per 6. Okey. 2, 1 per 3. Jawapan lagi tolak 1 per 6. Dapat jawapan tolak 1 per 6. Kita dapat sini 2 per 1 per 3. Kita tolak lagi. 2 per 3 tolak 1 per 6. 2. Okey, dapat 2, 1 per 6. Ini 2, 1 per 6. So, 2, 2, 2, 1 per 6 tolak dengan 1 per 6 lagi. Yang 2 plus ni 2 tolak 1 per 6 lagi. Okey, 1, 5 per 6. Jawapan dia C. Okey, dapat jawapan. Next. 7. Hanya anda boleh guna kalkulator direct cross. Jawapannya ialah 5 tolak 0,5. 0,5. Senang dengan kalkulator. 7, 8. Mira belanja 75% of dia punya gaji. So, she spend 54,000 untuk beli belanja. So, kita nak kira kita dah 75% darab dengan jumlah gaji iaitu X, kita wakilkan. Jawapan ialah 54,000. So, X sama dengan kita darab. Okey, darab dengan terbalikkan 100 jadi atas, 75 jadi bawah. So, sama dengan gunakan kalkulator. Okey, gunakan kalkulator. Darab 100 bahagi 75. Okey, 72,000. Setahun gaji dia. Okey, dia nak sebulan. Jadi 72,000 setahun ada 12 bulan. So, bahagikan pada 12. 6,000. So, gaji dia ialah 6,000 sebulan. Nanti 9. Okey. Kita tengok negatif 3. Semua menghala kepada negatif 3. Tapi kita ambil nilai asal kosong. Mana yang bermula dari kosong? Okey, bermula dari kosong. C, D, B tidak, A tidak. So, A tak boleh, B tak boleh. Kita mula dari kosong. Kosong pergi ke negatif 3, betul? Dan tambah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak boleh. So, di sini bukti dia
kosong pergi negatif 3. Okey, betul. Lepas tu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 betul. Kemudian tolak dengan 2. 1, 2. Okey, jawapan dia 3. So, kalau tekan kalkulator, jawapan dia D. 10. Okey, ni tekan kalkulator saja. Gunakan kalkulator. Tambah, tolak 35, tolak 6. Salah tekan kalkulator, salah dapat jawapan ni. Jawapan dia B.